Okay, ready? Boleh je Hmm. Okay, Assalamualaikum Cik. Dalam rahmatullah. Boleh duduk ya? Boleh duduk. So niat saya hari ni nak buat konten lah dengan Pakcik. Boleh. Kita tak ada buat apa-apa ni. Adalah konten untuk menghiburkan orang rakyat Malaysia dekat luar sana. Boleh. Jadi boleh saya tanya nama Pakcik siapa? Boleh, nama saya Antan Sari Preman. Antan? Sari Preman. Nama panggilan apa? Nah, Antan je boleh lah. Oh, Antan je. Antan Sari Preman. Nama panggilan dia Antan saja. Ya, okey. Cik memang orang sini? Bukan, saya asal daripada Sumatera. Sumatera, Indonesia? Riau, ya. So bermakna Cik daripada Indonesia datang ke sini pada umur berapa tahun? Saya dalam umur 11 tahun lah gitu. 11 tahun Cik dah datang sini. Ya. Cik datang sini seorang-seorang ke ataupun dengan ahli keluarga? Ahli keluarga. Naik apa datang Cik? Alamak, ini kalau naik itu masa itu kapal tak ada, semua tak ada masalah masa itu. Masalah itu kita pakai sampan sendiri. Pakai sampan je Sampan, pakai layar. Enjin tak ada? Tak ada. Wih, dahsyat guys. Apa nak buat? Waktu hari pertama gerak tu malam ke siang Cik? Kita bergerak daripada masa itu subuh pagi. Satu sampan berapa orang? Dalam 10 orang. 10 orang. 10 orang mendayung je Pakai layar. Pakai layar je. Ya. Macam mana keadaan masa tu? Ombak ke apa ke? Tak ada apa? Memang ada ombak masa itu. Kita pun bertolak pada itu subuh. Ombak kita puting balik. Lepas itu dalam 3 hari kita datang balik. Oh, ada step-step dia lah. Ada step, kena cuaca tidak baik masa itu. Sebab kapal layar tahu sendiri lah. Kalau angin pada depan macam mana kita nak ke depan. Kan masa itu Di mana Cik datang daripada Indonesia dengan ibu dan bapa. Ya. Apa tujuan utama dia orang Cik tahu? Tujuan datang ke sini. Tujuan itu semasa itu tak ada tujuan, semua ada masalah berkenaan dengan makcik saya ada duduk sini satu orang. Nanti dikirim surat suruh kami datang. Atas jemputan lah. Atas jemputan lah kata ada surat. Okay, bermakna daripada Indonesia tu Cik datang, Cik turun di Malaysia dekat mana? Masa itu kita dulu masuk dalam keadaan tepi pantai namanya Kundang. Ya, Morib. Oh, di Morib? Yes. Okay. Sampai di Morib, siapa jemput Cik? Kita tak pakai ada orang jemput. Kita jalan sendiri. Lone Ranger? Ranger sajalah. Sebab alamat sudah tahu. Dengan ahli keluarga Lone Ranger? Ya. Yeah. Oh, dahsyat. So, bila sampai sana ngam-ngam Cik terus pergi ke mana? Tujuan ke mana? Ke mana tu? Bila Cik sampai tiba di Malaysia di Kundang tu, Cik terus pergi ke mana? Saya mula tu sampai ke masa itu Batu Lima namanya. Okey, di Batu Lima di Kelang? Yes. Okay. Ada rumah kat sana? Keluarga lah macam itu, makcik lah. Okey. Makcik. Pada usia 11 tahun lagi Cik? Ya. Cik daripada pantai tu pergi ke Batu Lima tu agak jauh perjalanan. Naik apa pergi Cik? Bas. Oh, Cik naik bas? Bas, tapi masa itu kita terlewat lah. Malah Banting, bagi tahu orang tu lah. Banting, lepas itu nak Kelang. Tapi nak berhenti ke Batu Lima tu, kalau sekarang tu John Steer lah katakan. John Steer. Lepas ke Kelang, kita pusing balik, kita minta bagi tahu, kita tanya orang, okey, kita balik. Bermula daripada pandai-pandai lah, terus jadi pandai lah. Jadi pandai lah ya. Okay. Faham lah masa itu kita pun tak tahu. Daripada 11 tahun, Cik sekolah di sini ke macam mana? Saya tak sekolah sini. Jadi kalau waktu zaman-zaman saya Cik, tahun 88, saya darjah 6 buat IC. Masa Cik dapatkan IC tu macam mana? Kalau dapat IC tu mula-mula saya macam ini. Kita datang, kita mohon ambil kresin. Kita dapat pas lawatan. Pas lawatan mula-mula dia bagi. Masa tu Perdana Menteri siapa Cik? Perdana Menteri masa itu Datuk Hussein On. Tun Hussein On? Ya. Wah, ini lama punya cerita ni guys. Memang lama. Masa tu timbalan dia Datuk Musa Hitam. Okey. Weh, timbalan dia pun saya tak tahu Cik. Tak apalah, orang baru muda. Tahu lah, saya tahu masa tu. Okey. Setelah sekian lama Cik duduk sini, kerja pertama apa yang Cik dapat? Saya mula pertama saya bekerja memang tak dapat kerja lah masa itu. Tapi saya tu agak-agak boleh-boleh masa tu, maklumlah 11-12 tahun itu saya buat kerja semohon dengan satu kontraktor. Kerja kontraktor? Ya, kerja buruh lah. Di mana? Memang tak boleh terima, tapi saya mengusulkan tak apalah kalau saya tengok kerja dulu. Kalau saya tak boleh kerja, saya tak apa, boleh terima. Asal gaji berapa dibayar, saya terima. So daripada Indonesia ke Malaysia pada tahun bila tu Cik?
Tahun 1975. 75. Bermakna saya lahir tahun 88, 10-15 tahun sebelum tu lah. Ya. Sangat lama je. Saya dah duduk dah 50 tahun. Di sini pakcik dah duduk 50 tahun. Yes. Pakcik dah mempunyai IC Asyik. dan juga anak-anak semua lah. Anak semua ada sini. So pakcik ingat tak pakcik kahwin tahun bila? Saya tahun 80. Pakcik 1980. Pakcik kahwin tahun 80. Ya. Okey. Pakcik berjumpa dengan makcik masa tu macam mana? Saya balik-balik ke Bagi Indonesia kampung. Okey. Saya masa itu saya pun tak faham. Ni orang tua punya kerja lah. Masa itu saya muda. Okey. Baru masa itu 16 tahun lah. Gitu. Usia pakcik 16 tahun. Okey. So pakcik kenal isteri pakcik kat sana, kahwin di sana atau kahwin di sini? Saya kahwin di Indonesia. Kahwin di Indonesia. Ya. Lepas tu bawa balik ke Malaysia, Ya. daftar. Daftar. Okey. So anak pakcik ada berapa orang? Saya ada 6 orang. Semua dah besar-besar dah pakcik? Yang tua menjadikan 45 lah katakan. Oh, yang paling tua. Yang paling muda 24 tahun. Okey. So saya nak flashback balik. Ya. Pengalaman pakcik daripada Indonesia tu ke Malaysia tu naik bot tu, apa perasaan? Boleh cerita tak? Masa itu tak ada perasaan apa-apa. Semua kita budak kan. Masa itu ikut ajalah. Jadi apa yang pakcik nampak macam ombak besar ke? Kita tak ribut takut ombak apa semua sebab kita pun duduk tepi pantai. Oh, pakcik dekat Indonesia memang dah biasa dengan ombak Dapat macam laut ni. ini macam tak ada bagi kita. Okey guys, macam makanan je guys. Tak ada. Sebab kita memang kawasan itu kawasan untuk nelayan pantai. Kawasan laut ni tak Macam tak ada, macam biasa lah kalau sebenarnya. hutan rimba pun tak ada masalah. Kita pun duduk dalam hutan. Okey, semenjak pakcik kahwin dengan isteri pakcik, dah daftar, pakcik duduk kat mana ya? Saya masa itu merata-rata lah. Sana sini. Masa itu saya duduk, masa itu saya duduk kahwin itu, masa itu saya duduk di kampung Berembang. Di Kampung Berembang, Pelabuhan Kelang. Di Sungau pun saya duduk, Sungai Keladi ada duduk, di Taman Kim ada duduk. Tak tentulah. Tempat legend guys. Kampung Sungai Au, Kampung Sungai Keladi, Kampung Berembang. Yes. Tu di kawasan Poklang tu guys. Betul.